Ini rumah pertama ni. Nombor rumah dia berapa ni nombor rumah dia? Dia 4 lapis. Ini 4 lapis. 48 jalan 3. Okey, jom kita buka dulu. So yang ni owner singgah sekejap-sekejap je, betul? Rumah nombor 48. Okey. Assalamualaikum. Jom. Cantik rumah dia. Besar. Rumah satu lagi pun sama, ukuran macam ni juga. Rumah satu lagi pun lagi wow lah. Okay. So yang ni dah ada, dia dah sedia dah. Semua dah ada sinki, hood apa semua dah. So kita akan masuk barang kita lah. Okay, jom masuk. Okay, so kita akan susun bahagian sini lah. Ni, pintu pun susun bahagian sini. Semua sini, okay. Ni kita tengok. Sebab perancangan ownernya, sebab dia ni corner. Dia ni corner. Dia nak akhir-akhir style lah. Mungkin kemudian hari lah. Nampak ni. Kemudian hari akhir sambung lah. Kita punya ni. Okay, jom kita tengok dari sini. Dia sama je dengan konsep rumah depan sana. So kita turun yang ni dulu. Beres. Okay. So yang mana cakap kita tak mampu cover seluruh Semenanjung, sila hadir. Tak kisah area mana. Cepat-cepat guys. Okay. Sekarang ni bukan pukul 8 malam dah. Pukul 1 pagi. 1 pagi beres. Ni. Nampak tak 1 pagi? 1 pagi. Okey. Beres. So, kita masuk barang dulu. Sekejap lagi nak angkat satu lagi. Okey. So, abang ni dah nak gerak dah. Beres.